Kita Talk Podcast. Benda boleh bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua yang menonton Mira dan Ama dalam Kita Talk Podcast. Benda boleh bincang dari isu semasa, cerita inspirasi tentang parenting, kekeluargaan dan ada juga topik-topik yang boleh buat korang pening berfikir sampai 2-3 hari. Kita Betul. santai-santai saja tapi penuh makna. Dan Kita Talk Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Himalaya Camping Resort Gopeng. Tempat healing yang menjadi kegilaan ramai. Ada apa dekat situ? Ada macam-macam aktiviti. Kita ada ada water rafting, ada giant slide. yang slide ya, rainbow slide tu itu memang favourite lah. Tapi Kalau yang paling best, suasana glamping dia betul. kalah dengan tempat lain. Glamping resort ada aircon. Mana korang nak cari? Datanglah ke Himalaya Camping Resort Gopeng. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, boleh check out www.himalayacamp.com. Check out video ni. Discover glamping at Himalaya Camp Gopeng, Malaysia's go-to destination for stress relief and adventure. Choose from unique stays like domes, chalets, riverside views, or private pool glamps, all designed for comfort and style. With facilities including air conditioning, bed and breakfast, private bathrooms, and free parking at Himalaya Camp Gopeng. Your adventure begins here. Baiklah, kalau sebelum ni kita kupas topik Dedi, tapi hari ini kita nak kayuh topik. Tentang Kita tak kupas lah. tak payah kupas lah. Selalu kita kupas bawang je. Hari ni kita nak kayuh topik tentang berbasikal. Berbasikal ni adakah ianya hobi ataupun boleh jadi riak atau sebenarnya boleh jadi pahala. Sebab kadang-kadang tak masuk akal tau. Sebiji basikal harganya sama dengan sebiji motor. Mana tahu? Tahulah kita suami kita Ya berkayuh. Allah, dah letih dah sorok risit tu. Terjumpa juga dalam laci agaknya. Tapi tak apa, kita akan huraikan segala-galanya bersama tetamu istimewa kita, seorang pendakwah hebat yang akan membimbing kita dalam topik hobi yang boleh bawa kita ke ibadah. Assalamualaikum Ustaz Nabil Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar Ustaz? Baik-baik, Alhamdulillah. Masih berkayuh? Masih berkayuh. Masih, Alhamdulillah. Alhamdulillah, diberikan kekuatan, kita kayuh. Kita kayuh. Diberikan kesempatan, kita kayuh. Betul Ustaz. Tapi adakah Ustaz ni seperti apa yang Mira cakap tadi, macam harga sebiji motor basikal itu? Tapi jangan jawab dulu Ustaz. Sebelum tu kita nak Berkenalan dulu lah. dengan Ustaz. Lama rasanya tak jumpa Ustaz. Betul. Kan? Kita berdua pun hari tu last kali jumpa, ada satu event tu jumpa Ustaz. Ini baru ada peluang nak jumpa. Terima kasih Ustaz Alhamdulillah, sama-sama. sudi luangkan masa dekat kita Talk Podcast ni. Okay Ustaz cara bercakap tu macam dekat belah-belah utara asalnya. Ya, saya. Jadi belah mana tu? Belah mana tu? Saya asal negeri Perlis. Perlis? Bunyi siap Perlis. Perlis? Tak boleh bunyi Perlis. Perlis, Dia kena macam Perlis. Boleh Asal memang asal sana, lahir Lahir sana, sana. besar sana. Cuma sambung pengajian di luar negara. Di luar negara Di di mana Universiti Ustaz? Al-Azhar Mesir. Tahun 99-2000. Itu dalam list tu. Saya nak cuba hantar anak saya tu. Amin, insyaAllah. InsyaAllah. Moga sampai dan dimakbulkan Allah. Amin. Tahun itu tahun 90 9, 2000. 99 tahun 2000. Ya. Waktu tu macam mana keadaan di Mesir Ustaz? Alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Mhm. Cuma sebelum pergi tu sebenarnya Allah uji saya dulu. Okey. Bukan uji apa, maksudnya Allah menguji kita nak teruskan pendirian kita untuk sambung belajar di Masjid Azhar ataupun sebaliknya, sebab tahun 99 tu Allah uji ayah saya accident. Dia kalau ibaratnya sebelah bahagian kanannya anggotanya tak boleh guna sebab terlibat dalam satu pelanggaran di Langgar, Kedah. Nama tempat tu Langgar. Langgar tu orang kenapa Langgar? Langgar Itu Langgar lagi. Nama tu pun Langgar. Di Langgar Kedah. Jadi waktu tu dia ni orang panggil ibaratnya urat-urat saraf di sini katanya putus dan memang tak boleh digunakan tangan Parah kanan. lah. Memang parah betul. Parah. Kaki ni semua kena masuk besi. Jadi waktu tu menyebabkan saya terpaksa buat pilihan nak sambung belajar di luar ataupun di dalam. Waktu tu dah jadi macam taradud lah. Jadi macam Itu dalam tempoh berapa lama Ustaz diberi masa untuk buat decision? Sebenarnya baru dapat tawaran. Baru dapat Tawaran pada bulan 5. Okey. Ayah saya accident 5/5/99. 5 hari bulan 5 99. Dia meninggal, dia tak meninggal. Betul-betul baru dapat tawaran Betul. accident.
Accident. Lepas tu sepatutnya pergi bila? Sepatutnya hujung tahun lah. Hujung tahun. Hujung tahun. Tapi dia tempoh tu kan nak kena isi borang, nak Yalah. kena ambil periksa dan Ha. sebagainya. Waktu tu datang pula apa panggil tawaran di Universiti Malaya. Sebab saya masa tu dapat skor matematik bagus, jadi Okey. dapat orang kata ditawarkan dalam bidang perakaunan. Aha. Waktu tu tengah teruduk dah, tengah macam timang-timang. Ayah pula kata tak yalah pergi, ayah kan sakit. Allah. Dia macam Allah, kan? sebab salah ni. Yelah. Nak pergi antara kehendak hati Ha. ataupun kehendak mak ataupun Ha. ayah sendiri kan. Ha. Fikir-fikir balik, tapi bila dah Allah bagi satu peluang, Allah bagi kekuatan, dan last kali mak dengan ayah cakap, pergilah. Redha. Redha Dia lah. redakan Walaupun perjalanan. bertongkak waktu tu kan, iring kita dengan Hmm. keadaan tangis air mata, alhamdulillah sampai juga saya ke Ya, Mesir. Ustaz kan, redha ibu bapa tu Betul. sebenarnya penting untuk Allah, kita. baik. Untuk meneruskan kehidupan, sambung belajar Ya, kan. betul. Dalam hidup ni tak ada dah antara momen yang membuatkan kita rasa kuat dan semangat selain daripada satu tatap mak ayah. Ha. Yang kedua dapat doa mak ayah. Mm-mm. So, selagi ada mak ayah ni tuan-tuan, carilah, mintalah, sentuhlah tangan mereka. Sesuai apa yang kita ada ni, nak mengadu apa pun, mengadulah waktu ni. Dengarlah apa kata mereka, ambillah sebagai satu saranan, sebagai satu inspirasi buat kita, insya-Allah. Saya hari ni pegang amanat tu. Betul. Walaupun Mm-mm. sebusy mana anak tu, Luangkanlah masa sikit pun sikit sikit lah. mana dia. At least, hello mak, pak abah, doakan untuk macam saya, nama panggilan saya, nama walaupun Nabil, dalam keluarga panggil Dek Ben. Dek Bil. Sebab tu sampai sekarang kata muka baby face. Sebab Dek, sampai sekarang pun Dek lagi. Sampai generasi cucu pun panggil saya ni, Dek tak? Tok Dek Ben. Bukan Pak Ngah Dek Ben, Tok Dek Ben. Sampai tahap tu, Dek Ben tu tak hilang. Awal tu ada tok lah. Tok. Tapi Dek tu Dek tetap ada. Dek. Dia punya panggilan dek tu jadi kekal Dek, muda pula. apa ya? Orang utara memang macam tu. Mak Amira, family panggil Nama Dek. dia Zarida, orang panggil Dek Dah, Dek Dah. Dek Nurul, Dek Syah, semua Dek, Semua Dek, Dek Dek. lah. Rahsia Oh, kejelitaan kan? sampai tu. Baby face. Panggilan. Betul lah kata Asyik. Ustaz kan, doa mak ayah. Betul, Dan amin. kita perlu luangkan masa lah bersama Amin ya Allah. mak ayah kita ni kan. Ni kita nak tahu pasal basikal ni Ustaz. Allah. Ha. Sejak bila Ustaz mula Baik. minat dengan berbasikal ni? Saya sebenarnya daripada kecil memang duk berbasikal. Kalau dulu-dulu zaman kita kecil-kecil tu, zaman BMX. BMX BMX tu. tu kan. Ya. Tapi tak mampu dah nak beli. Kita mampu tengok je. Ha. Mak ayah saya memang garang. Dia kata apa, hak mana ada naik? Oh, dia tak bagi. Ha. Kita memang cita-cita nak semua. Tapi Yalah. tak boleh. Jadi basikal tua lah kita. Sampai betul. satu masa dulu saya kecil-kecil. Saya ikut kawan saya daripada rumah saya di kampung Berseri Dalam. Okey. Sampai ke Sungai Batu Pahat. Sungai Batu Pahat tu orang tahu lah antara tempat rekreasi dulu-dulu. Ada Taman Ulang. Okey. Dulu ada Bukit Jernih dulu kan. Ha. Jadi kayu geret daripada rumah. Lepas balik tuition. Sampai sana patah balik. Mak ayah risau. Mana ada telefon zaman tu? Oh, betul Kan? lah. Balik-balik main basah kuyuk. Ni apa pergi mana? Mandi tu sungai. Kena tak Ustaz? Kena sikit lah. Kena sikit lah. Tapi Kena sikit. nak abang kata oleh sebab kerana suka, kita sanggup pi. Sanggup Walaupun buat jauh lah. meredah. Tu Ha. peringkat mula lah. Ha. Naik sekolah menengah, saya ikut geng pula. Kayuh basikal masa tu Merdeka. Ha. Pusing perlih. Satu perlis tu. Manalah kita jangka dalam akal kita ni. Kita bukan kayuh tiap-tiap minggu, bukan tiap-tiap hari. Tapi oleh sebab semangat punya kayuh tu Dengan kawan-kawan lagi. dengan satu sebab dia anjuran negeri Perlis. Ha. Jadi kita kayuh, Ha. dapat baju pula seronok. Ha. Oh, dekat 4 jam. 4 jam 6 jam lebih. Keliling Sebab tu. keliling Perlis. Ha. Tapi seronok sampai. Yalah. Walaupun hujan, walaupun tu pengalaman lah. Daripada Yalah. sekolah rendah naik ke sekolah menengah, tu pengalaman yang saya bawa sampai hari ni lah. Ha. Oh, okey. Teringat dia berlepas dekat Perlis hari tu Hari tu saya nak ke Madinah tu. Ya, ya. Yang berlepas kat Padang Besar lah. Alhamdulillah. Start daripada sana masuk ke Thailand semualah. Itu pun nervous lah. Yelah, benda yang orang tak pernah, jarang buat lah. Orang Ya, jarang ya, buat betul. kan. Kita nak buat macam, betul ke apa aku nak buat ni. Kat Mm-mm, Perlis tu macam tak tidur malam lah orang kata. Duk pusing kan cerita pasal basikal ni. Itulah ya. kiri saya basikal, kanan saya basikal. Apa yang seronoknya hobi basikal ni berbanding dengan hobi lain? Allah. Apa seronoknya? Aduh, Seronoknya. Ha. Apa seronoknya? Dia bagi kita ni yang melalui pengalaman menaiki dan menunggang basikal tu, kita sendiri sebenarnya yang rasa. Dia bukan hanya sekadar hobi, bukan hanya sekadar kayuhan tu sendiri, tapi kita dapat tengok betapa luasnya ciptaan ilahi. Sepanjang kita jalan tu, kalau kita naik motor, kadang-kadang kita pakai helmet, Pakai ada helmet. visor, halang. Ha. Kadang bila kita pakai bawa kereta, ada cermin. Ada cermin. Dia ada nampak gambaran, tapi kadang-kadang terhalang oleh sebab ada objek-objek. Ataupun Tapi terlalu laju betul, kenderaan tu. betul. Kan? Kita Tak sempat. terlepas pandang. Betul benar. Tapi bila naik basikal ni, kadang-kadang di situlah kita dapat mengukur betapa besarnya laluan yang Allah bagi kat kita ni. Apa saja jalan kamu boleh teroka. Apa saja keadaan kamu boleh lalu. Paling penting
sejauh mana kita bersyukur dengan nikmat. Ah. Kadang tengok kat kampung, oh cantiknya. Tengok kat Gunung Ganang kan. Lalu pula dekat Lenggeng kan. Oh. Oh kan. Dekat Bukit New Zealand tu. Oh, ya. Kan kita tengok Allah cantiknya pemandangan. Seakan-akan kalaulah ini yang Allah bagi, betapa banyaknya nikmat aku patut syukur. Yang hari ni nikmat Allah bagi, kita tak syukur. Contoh kita ada rumah. Kenapa aku tak bersyukur? Sedangkan orang lain nak dapat satu rumah susah. Kita dapat pemandangan yang luas ni, ya Allah. Pandangan inilah yang akan melembutkan hati kita, menenangkan fikiran kita. Bila tengok perjalanan jauh tu kan. Tapi janganlah tengok pada benda yang tak elok. Betul. Jadi ini di antara benda yang saya dapat dalam berbasikal. Yelah, bukan apa Ustaz, penting Ya, untuk ya. saya tahu sebab saya duduk satu rumahan dia. Lepas ni dia kata nak berkayut luar negara lagi. Saya berfikir Allah. lagi kalau itulah kata Ustaz, insya-Allah ya. Ya. Tapi nikmat dia bila Ya. kita tengok, kita dapat satu pengalaman baru Ustaz kan. Ya. Tempat yang kita tak pernah pergi, Betul. kita lalu. Wah, macam contohnya kalau saya ke Middle East biasanya kita naik flight Ustaz, pergi umrah ke apa Betul, kan. betul. Tapi bila kita lalu kat bawah, oh macam ni, macam tu. Oh dia orang hidup macam ni. Oh makan kat sini okey, makan kat sini tak okey. Jadi kita tahu setiap laluan yang kita lalui itu tidak terlalu laju, tidak terlalu perlahan, kita tak miss benda-benda yang kita lalu ni. Betul. Kan? Betul. Jadi selain daripada tu, kita pun jadikan basikal ni macam riadah lah. Ya, betul. Riadah. Okey Ustaz, macam ni kita nak relate kan. Saya waktu saya kayuh ni, waktu saya kayuh ke Saudi tu kan, saya selalu terbayangkan macam dulu bila zaman Nabi kan, diorang bergerak satu tempat ke satu tempat, mungkin ada yang naik unta, mungkin ada yang naik kuda. Jadi macam mana saya nak relatekan basikal ni mungkin menjadi sunnah. Macam mana macam ni kita nak relatekan tu Ustaz? Baik. Dia sebenarnya bila Nabi sebut, ada orang kata hadis Nabi kan, alimu abna'akum musibahah warimayah warukubal khail. Ada kata itu adalah hadis Nabi. Tapi bila saya rujuk balik kepada beberapa dapatan daripada kitab-kitab hadis dan juga pandangan daripada para ulama, termasuklah mufti-mufti kita, mereka mengatakan jalur penyampai hadis tu, perawi lah istilahnya, ada beberapa perawi kedudukannya sedikit tidak siqah, tidak dipercayai. Jadi hadis tadi jatuh pada dhaif. Ada yang mengisbatkan macam Albani, Zainabi dan sebagainya, meletakkan bahawa ini bukan hadis, bahkan ia hanya kalam biasa. Bila tengok balik bab, tengok pada individu yang keluarkan hadis tu, dia mempunyai beberapa unsur orang kata sifat yang tidak elok, sehingga boleh dinafikan kesahihannya. Jadi bila merujuk kepada pandangan-pandangan, akhirnya mereka menyatakan bahawa kalam ini bukan daripada kalam Nabi, tapi kalam daripada Umar Al-Khattab itu sendiri. Itu yang sahih. Yang kalam Nabi tu mungkin sebab ada Nabi juga sebut, tapi kaitannya tu ada kait lah. Nabi sebut irkabu dengan irmu warkabu. Maksudnya memanah dan berkuda. Nabi sebut. Jadi itu kata Nabi. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab, alimu abna'akumur rimayah warukubal khail wasibahah. Ini kata Umar. Seakan-akan sama, tapi kedudukannya berbeza. Maksudnya ajarlah anak kamu berenang, kemudian ajarlah anak kamu menunggang kuda dan juga memanah. Berarti kedudukan perbezaan susunan sahaja. Tetapi apapun, ia ada juga sandaran daripada Nabi yang Nabi suruh kita buat sesuatu yang mendatangkan manfaat untuk diri kita. Jadi bila sebut tentang tadi berkayuh, berbasikal ataupun kita kata menunggang, dia ada kaitan dengan perkara yang disebut sebagai perbuatan. Kita menggunakan tulang pak kerat untuk menaiki suatu kenderaan yang menghasilkan manfaat. Jadi bila kita kayuh, walaupun dia tidak berkuda, dia macam tu kan, dia ada bounce dia. Kalau kita naik basikal, kadang-kadang bila naik gon pula dah. Ada dia punya Naik gon apa? orang utara ni sebut dia bumper. Dia ada bukit kecil, gedebuk kan. Dan ada lopak-lopak tu, dia akan menyebabkan kita. Jadi bila kita kayuh pun, pergerakan kita seakan-akan ada tulang pak kerat akan kita gunakan. Inilah istilah dia ambil isbat ataupun kita ambil kaitan antara kuda tadi yang kita tunggang dengan menggunakan tulang pak kerat, dengan berbasikal, dengan menunggang perkara lain pun kita gunakan tulang pak kerat untuk kita mengendarai. Kita bawa kenderaan kita tu dengan berjalan dengan baik. Kenderaan tu jadi macam moden lah, yang moden lah. Ya. Ikut perkembangan zaman sekarang lah kan. Betul. Kalau kita bawa kuda dekat highway sekarang ni, tak masuk akal pula. Tak masuk akal pula. Nak memiliki satu. Mengingat kita kerabat-kerabat royal naik kuda. Ya. Dia cakap, diorang ni. Kuda sekarang mahal tau. Betul. Betul kata. betul. Nak memiliki. Itu baru. Kalau tadi basikal pun dah orang dah bising. Kadang-kadang kita ada kuda. Tak ada kuda lah. Ada kenderaan yang ada lambang kuda.
Ah. Oh, itu tak nak? keras tu Ustaz. Okey. Macam alright. Ustaz sendiri kan, ada Ya. tak pengalaman menarik yang masa Ustaz berbasikal kan yang jadi pengajaran hidup? Uish, kalau nak cerita saya tak ada lah banyak dan panjang pengalaman saya Ustaz, macam pernah jatuh Ustaz? pernah. Ah. Okey. Tu pengajaran ke? Okey. Masa mula naik dulu pernah jatuh kan. Masa mula-mula kita tunggang dulu jatuh mula-mula tu lah. biasa. Tapi bila dah tua-tua ni pun jatuh lagi. Jatuh ke? Jatuh lagi. Oh, jatuh lah. Bukan sebab apa? Oleh sebab satu mungkin kecuaian kita. Kecuaian tu bukan sebab kita tak nampak orang, tapi sebab kita pakai kasut yang ada klip. Tak ada nak buka lah. Tak nak buka. Tambah-tambah pula baru pakai. Dia gabra lain macam. Kawan break mengejut. Kita pun macam relax. Santai-santai lah kawanku. Tiba-tiba bila dah berhenti. Habis. Oh. Tak ada nak pegang apa lah kali. Kedepek je tu sebelah. Benda tu biasa. Tapi tak apa. Betul, Semua biasa. orang cyclist akan lalui benda tu lah. Ya. Kan? Kita baru nak biasa kan. Betul. Kaki melekat saya. Kaki melekat kat pedal tu. Bila apa-apa jadi, kita jadi panik. Nak turun Hampir kanan. kan jatuh kan? Nak Kacau turun bilat. kiri terbuka kanan. Yang kiri tak buka jatuh lah. Dia macam tu lah. Ya. Tapi benda tu pengalaman orang belajar. Belajar, Bukan kata budak-budak je. Betul, Orang dah betul. tua-tua pun Betul. nak belajar pakai klip ni pun ada pengalaman Betul. jatuh juga. Betul. Tapi tak ada cedera. Tak ada cedera. Tak ada Pakar cedera. ke apa, Tak ada tak cedera. ada Tak ada kan. cedera. Cuma pengalaman saya yang tak boleh lupa ketika saya naik satu bukit yang agak tinggi di Negeri Sembilan lah. Sebelum turun sampai ke Lengging tu ada satu bukit. Tak silap Setul saya. lah. Bukit Setul lah. Bukit Setul lah. Dekat Lekas Yang tu lah. ya, naik tinggi tu. Ya Ya. Allah ya Rabbi. Yang saya pun tak, sebab asalnya kami nak berkayuh dalam 5-6 orang. Ditakdirkan Allah pagi tu 3 orang pula tarik diri last minute. Biasalah. Dalam bahasa kayuh ni orang panggil lipat. Geng lipat. Orang geng lipat ni. Seorang ada masalah isteri asma. Ada seorang tu masalah sakit kaki. Seorang tu tiba-tiba hilang. Lost contact. Jadi 3 orang ni yang hadir. Tak apalah kami kayuh daripada Bangi. Daripada stesen KTM sebab kami nak sampai ke Seremban nak naik KTM balik. Kan kita nak naik saja nak cuba. Yalah. Tiba-tiba sampai ke bukit itu memang tinggi gila. Tak pernah fikir tinggi ni. Turun ya Allah dia punya laju dia. Saya rasa lebih daripada 80 km sejam. 80 lah. 80 km Laju sejam. betul. Laju betul. Saya pegang tu. Bismillah tawakkaltu Allah. Dia punya bergegar ni. Hanya amal tu dah lah. Kita bawa 40-50 pun dah laju. Bayangkan 70-80. Ya. Sebab Ya, kita ya. tengok dekat kita punya meter tu. 80. Betul. Dah goyang lah. Tu Saya- kalau ada satu batu kecil Oh pun ya cukup. Rab. Ya Rab. Superman Ustaz. Memang Superman. Memang tu dah habis dah takut. ni. Habis. Habis. Tapi Allah selamatkan kami dalam perjalanan yang tak jangka-jangka tu. Sampai pun tu kenderaan pula tak ada, sunyi sepi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mendarat dengan baik. Sampailah kami ke Seremban. Patah balik. Itu pengalaman saya yang memang saya tak lupa lah. Sebab satu betul. Sebelum kita kayuh ni sebenarnya. Satu kita kena letakkan pergantungan pada Allah. Yang kedua banyak doa. Dan yang ketiga betul lah. Dapatlah. Bukan sentuhan restu isteri. Betul. Nak kayuh abang nak kayuh ni begini. Okey boleh. Dengan doa dia. Ha. Tambah-tambah kalau ada mak ayah cakap ni tadi kita sebut dengan doa mak ayah moga-moga Allah iringi kita dalam keadaan selamat, jauhkan daripada malapetaka sebab bila berkayuh ni 99% saya rasa Risiko. terdedah. Betul. Kita Benar terdedah. risiko yang ada. Hmm. Apa jadi punya tadilah. Tiba-tiba duk berjaga-jaga jatuh kedepek. Kita sendiri sakit. Betul. Kadang-kadang orang kadang angin pun sama. Bila kita Angin. berkayuh tiba-tiba ada kenderaan yang laju, Hmm. goyang. Basikal kita bergoyang. Sebab tu Mm-mm. beli basikal yang mahal agar goyang tu dapat dikurangkan. Dia kata semangat. Nampak tu. Itu adalah poin yang Baiklah, terbaik Ustaz. sekali. Ustaz, terima kasih Ustaz sebab Sama-sama. menyuarakan saya betul-betul happy lah. Astagfirullahaladzim. Saya tak pernah halang Aman nak beli basikal sampai 2 juta pun tak kisah. Asalkan duit dia sendiri. Ada Amira dia tak pernah lah halang saya. Ya. Bagi saya, kalau suami saya happy, tak stres, dia akan bawa balik happiness tu. Alah, betul. Janji macam Ustaz kata, kita tengok benda-benda yang baik, buat benda yang baik kan? Betul. Niat tu kena betul juga Ustaz. Betul. Kita sebelum keluar nak pergi riadah ni, kita niat nak riadah, memang nak sihatkan tubuh badan kan. Betul. Jadi niat kita tu memanglah kena kuat lah. Jangan kata tengah jalan tukar niat ke apa tu jadi lain tu. Tapi kalau kita nak berhobi ni, nak jadikan Ya. ibadah, pergaulan tu macam mana? Adakah kita sebaiknya lelaki saja ke? Lebih baik campur ke? Yalah. Macam mana tu? Betul. Dia sebaiknya kita jaga itu sebenarnya dalam apa-apa perkara sekalipun, walaupun kita tahu setiap benda ni dalam agama adalah ibahah. Ibahah ni harus. Semua benda pada peringkat awal harus. Hatta nak berenang harus. Tapi dia akan jadi haram bila mana kita ada sakit. Ataupun mungkin tempat tu dalam kita tidak ada ilmu. Ataupun tidak ada kawalan jadi akan jadi jatuh haram. Itu juga dengan basikal. Dia pada peringkat awal harus. So siapa pun boleh kayuh.
Tapi bila mana jadi haram, pakaian ditukar daripada pakaian biasa jadi pakaian ketat. Contoh. Betul. Tambah-tambah maafkan saya yang wanita. Betul. Bila wanita, lelaki dia tak nampak dah jalan raya. Dia Hmm. nampak jalan di depannya. Kuat tak saya punya Itu yang tu. kadang-kadang jadi fitnah kat kita. Kita ni astagfirullah. Kita punya lah berlonggar-longgar depan orang. Betul. Yang lain ketat-ketat pula Sebab tu kalau tengok saya dengan kawan-kawan saya berbasikal, mungkin kami letakkan satu jenama geng Ustaz Kayuh, GUK. Geng Ustaz Kayuh. So kita pakai pakaian kita memang baju biasa je. Walaupun orang kata, Ustaz, kenapa tak pakai baju fit Ustaz? Kan dia dapat kurangkan aerodynamic. Macam-macam nak pergi laju dan sebagainya. Saya kata kalau Kayuh tu pelan memang tak laju juga. Basikal laju, basikal mahal pun kalau memang Kayuh kau 20 km sejam, memang slow juga, tak laju. So jangan asbab dengan pakaian. Yang penting kita nak bawa watak macam mana. Saya pesan pada kawan-kawan, jom kita jadi contoh. Atau kadang-kadang pakai seluar pun memang betul kita pakai seluar fit dalam. Tambah-tambah kita pakai seluar yang ada span untuk kita kayuh basikal. Jadi dalam masa yang sama kita pakai seluar kat luar. Supaya menutup seluar yang fit tadi. Apa salahnya? Jadi itu tidak menghalang. Teman-teman macam main bola kan. Kenapa tak boleh pakai seluar fit kat dalam? Kita tunjuk contoh pada kawan-kawan kita yang lain agar pakaian tu sendiri dapat memisahkan dengan pakaian orang yang kenapa nak jadi satu benda yang wajib sedangkan benda tu bukan pun wajib. Kan itu satu keharusan. Nak pakai tak pakai pun tak apa. Betul. Tapi kita nak tunjukkan satu. Yang kedua bila sebut pergaulan tadi. Ni juga perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Tambah-tambah bila melibatkan tentang sosial, dunia yang melibatkan percampuran. Tak bukan hanya sekadar kita kata hobi. Dalam kita punya hiburan nyanyian. Kadang-kadang hiburan lakonan. Hiburan apa sahaja yang menyebabkan percampuran lelaki dan perempuan. Kita sendiri yang membataskan. Sebab apa? Kita tahu tentang hukum. Lepas tu bila sebut tadi, contoh nak kayuh. Takkan kita nak kata, perempuan, belakang. Tak boleh, soft belakang. Kami soft lagi. Tak, kadang-kadang dia potong kita. Sebab kita perlahan. So kat sana lah menyebabkan kadang percampuran lelaki dan perempuan. Bila percampuran lelaki dan perempuan, cara macam mana tuan? Saya melihat, contoh macam saya terlibat dengan kayuhan peduli asnaf tak silap saya nama tu yang dibawa oleh Majlis Agama Islam Negeri Perlis. Jabatan Agama Penang kan join kan? Siapa yang lead dia? Tuan Raja Muda. Bila Tuan Raja Muda turun, dia akan kerahkan semua orang turun dan berbasikal secara berdua-dua. Maksudnya sambil-sambil tu bertaaruf. Dan paling menarik cuba kita tengok, ada tak perempuan? Sepanjang kayuh. Sepanjang kayuh dia Perlis. Tak ada kan? Tak ada. Dia macam confusion sebab bukan saya kayuh daripada masjid sampai Padang Besar punya border. Okey. Sepanjang tu je saya tak adalah jumpa perempuan. Ya betul. Jadi bukan apa, satu keprihatinan yang dibawa di sana, nampak tak matlamat syariat dia tu. Dia terus bukan tak mau menafikan bahawa perempuan ada kayuh, tidak. Tapi dia ada part lain. So bila berkayuh, laki saja. Bila laki saja kita boleh ta'aruf. Sambil kayuh ni tuanku akan pesan. Okey, berdua-berdua. Tukar partner. So tengah-tengah kayuh tu tukar. Saya belajar di sana supaya kita berkayuh ni sambil kita mendapatkan nilai kesihatan, redha, kita dapat kenal mengenal, ta'aruf, kemudian kita dapat tafahum. Sebab bila saya kayuh dengan ramai-ramai geng luar kan, saya kayuh geng contoh macam Pahang. Pahang dia ada nama Allahumma samad Roket. Roket. Dia team lah. Team dia. Sampai bila dia kayuh dengan kita, lopak-lopak ada longkang dan sebagainya yang gerigi besi kat longkang tu, dia akan bagi dah amaran untuk kita yang duduk belakang ni. Okey, perlahan ke kanan, longkang dia beritahu. So kat sana walaupun nampak bila kita dah ta'aruf, so kita lebih dekat dengan tafahum. Kat sana kita tak rasa gap dah, tak rasa malu. Okey. So kita kat belakang follow. Nampak tak? Jadi bila kita letakkan nilai syariat ni, bukan sebenarnya kita nak pisahkan lelaki dan perempuan. Tapi di sanalah sebenarnya ada proses untuk kita bentuk nilai agama ni dalam erti kata walaupun redha, tapi kita tak ketepikan antara hak lelaki dengan hak perempuan. Tapi tak boleh lah kita kata, jom kita kata lelaki saja. Perempuan tak boleh. Tak. Diri sendirilah Ustaz. Diri sendiri. Sebab tu panduannya bermula dengan Amal kata tadi. Niat. Kalau betul kita nak kayuh untuk sihat, nak kayuh untuk dapat kekuatan, nak kayuh untuk dapat ketenangan, nak kayuh bawa balik kebahagiaan, happiness tadi. So itu kita akan balik dengan keadaan gembira. Ni balik lama kayuh. Hak gembira tu itu hilang. Betul. Kan? Hari naik tinggi Ustaz. Betul. Kita dah penat kayuh ni. Hari tak turun-turun. Yelah, bila kita tahu tentang pergaulan, isteri dekat rumah tu lebih percaya, lebih tenang kat rumah, tak ada nak fikir. Saya suka, Mira. Perempuan kan suka overthinking. Betul. Saya sebelum kayuh, saya akan gambar dulu. Supaya memberikan kepercayaan pada orang rumah. Okey, tapi kat jalan dia tak tahu lah kita kayuh siapa. Sebab kadang-kadang berjumpa pun. Bukan kita ni, kita grup kita mungkin lelaki, mungkin ada perempuan. Tapi insya-Allah dia proses tu tidaklah sampai ke tahap percampuran yang boleh merosakkan hubungan. Sebab kita kayuh tumpuan kita hanya sampai kepada destinasi. Cuma kadang-kadang perlukan bantuan, kita tolong. Tapi kadang-kadang itulah yang fitnah tu. Bila mana
kita bercampur dalam satu kumpulan, tiba-tiba ada orang perlukan bantuan ataupun mungkin ada Assalamualaikum, bagi salam. Kita nak jawab salam, yang kayuh tu dengan mungkin suami dengan isteri dia. So kita nak jawab pun alamak. Tapi oleh sebab niat yang betul, kita jawab sebab salam ni hukumnya harus bagi. Tapi bagi jawabnya adalah dah wajib. So kita yang kena jawab tu. So Waalaikumsalam warahmatullahi. Walaupun dalam kumpulan tu mungkin ramai perempuan. Sebab kita nak menyantuni sahabat-sahabat kita yang sedang berkayuh. Paling penting betul, sesuatu perkara yang kita buat bermula dengan qasad, bermula dengan niat. InsyaAllah Mira, dengan bagi kebenaran, niat yang baik, balik pun pulang yang baik insyaAllah. Dah berapa tahun dah bagi. Maknanya saya percayalah. Dan dia pun niat tu betul lah. So far Mira dia sangat supportive dengan apa yang hobi kita ni Ustaz. Ya. Tak adalah. Dan kita pun macam Ustaz cakap lah, kita betulkan niat kita tu untuk kayuh tu untuk apa kan. Betul. Jadi bila isteri tenang di rumah, kita pun tenang di atas basikal tu Ustaz. Betul. Biar harid pun tak naik tinggi sangat. Betul. Jadi kita boleh pergi lebih jauh. Ya. Itu yang penting sebenarnya Ustaz. Okey. Ya, dan mungkin Ustaz ada tips sedikit kan. Tapi sebelum tu, sebelum kita pergi pada tips, kita berehatlah dulu. Ya, kita rehat dulu. Kita jumpa selepas ini. At Himalaya Camp Gopeng, every moment is an adventure. Take on the rapids with thrilling whitewater rafting. Glide with joy on our rainbow slide. Hike to the peak of Bukit Batu Putih for breathtaking views. Feel the rush with an ATV ride through the forest, then gear up for an action-packed paintball session. Your adventure begins here. Baiklah Ustaz, sekarang ni kan ramai orang tayang basikal mahal dekat media sosial. Ya. Macam mana kita nak bezakan antara kongsi minat dengan riak? Baik, terima kasih Mira, terima kasih. Aduh. Soalan ni bukan kena pada diri kita. Basikal tak ada yang murah kot Betul. rasanya. Tak, kalau kita nak post pun gambar singgah dengan basikal. Nampak gaya cycling. Betul. Kan? Kakak nak buat macam tu je. Kalau Periada tak tunjuk basikal tu, nanti orang confuse. Kita tak nak elakkan orang daripada confuse. Ni sukan Ni apa nak dia main? joget je ke apa ni kan? Dah pakai helmet. Helmet ni macam-macam. Betul. Sama ada kita boleh hiking pakai helmet. Ada yang climbing pakai helmet. So, Kena tunjuk basikal. kena ada objek kita tu. Basikal. Orang Okay, faham. baik. Sebenarnya semua tu bertitik tolak dengan niat lah. Itu sebenarnya bertitik tolak dengan niat je. Nak cerita pada orang susah, cerita pada diri sendiri. Kadang-kadang saya sendiri pun kita nak berbasikal ke, saya pun berfikir macam Mira kata tadi, oh basikal mahal patutlah kayuh. Kadang fikir balik, kena basikal mahal ke kayuh ataupun kena dengan aku ada duit ke aku beli basikal fikir balik tu menyebabkan kadang nak kayuh pun betulkan niat balik. Takut-takut kita tersalah niat. Lepas tu pula tambah-tambah, oh patutlah basikal dia macam ni. Yelah banding dengan orang lain, patutlah kau pergi sampai Pahang, pergi sampai Penang, pergi sampai ke belah apa ni Kedah, Perlis tu kayuh. Tambah-tambah saya pergi ke Terengganu jumpa dengan geng-geng kayuhan semua. Kan wira-wira atlet kita banyak daripada Terengganu. Pernah kayuh dengan dia orang. Tu dia orang cakap, oh ustaz sebab selebriti, ustaz pergi sana. Fikir balik, astagfirullahalazim. Bukan kerana dengan nama aku tu artis ke ustaz selebriti ke bukan. Tapi fikir balik, mungkin di antara jambatan untuk aku dapat berkat kebaikan dengan apa yang kita buat. Itu tumpang. Kalaulah dianggap sebagai salah satu perkara sunnah Nabi dengan riadah tu, moga-moga dengan berkayuh pun kita ibarat meniru apa yang Nabi suruh kita buat dengan berkuda tu. Walaupun kita tak mampu nak miliki kuda, kita dapat kayuh pun satu benda yang baik dah. Jadi bila nak post gambar, tambah-tambah kita nak pamerkan benda ni, sebenarnya semuanya bertitik tolak dengan niat. Cuma Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, alladzina hum fi salatihim sahun walladzina hum yura'un. Kenapa Allah sebut begitu? Mereka ni mayang tapi sahun, lalai. Rupanya alladzina hum yura'un. Rupanya mereka nak memperlihatkan kepada orang sedang aku melakukan perkara kebaikan. Bimbang macam tu juga. Kita bawa basikal mahal sebab aku nak highlight pada orang. Orang tak mampu aku. Aku ustaz. Aku dapat basikal ni. Bimbang. Kenapa tak boleh beli yang murah-murah? Kadang-kadang kita fikir dari sudut kemampuan. Saya masa mula-mula nak beli tu pun kawan-kawan lah satu dia kata bahasa dia cucuk jauh kan dia bahasa motivasi lah racun racun itu benar Syekh tak kita pun macam oh ya kan semua kita fikir balik harganya 6,000 bawa ni pegang-pegang 10,000 masih nak fikir kan nak beli basikal anak pun 300 pun menggeletar. Betul Ustaz. Beli motor pun 3-4,000 Ustaz. 4,000 je. Macam fikir balik dah tak ada enjin. Kita kederat kita pula. Tapi fikir balik tak apalah, kalau aku beli benda ni namanya kebaikan dan boleh mendatangkan kepada aku seronok untuk kita nak berkayuh dan dapatkan kesihatan.
masalahnya. Tambah pula kita tak mau mendatangkan kemudaratan. Benda kita beli ni benda yang manfaat. Macam kereta. Sebab tu Nabi sebut kan, kalau cari kenderaan, carilah kenderaan yang baik kan. Sama juga basikal. Cari basikal yang baik. Bukan basikal yang mahal. Basikal yang baik. Mahal tu mengikut kemampuan sebenarnya. Tapi nak pamer pada orang sebenarnya, atas diri sendiri saya nak kata. Sebab tu kalau nak tengok dari sudut riak ni, dia hanya tahu bila mana kita sendiri yang mengolah gaya bahasa. Kadang-kadang orang tanya kita, Syekh, basikal? Tak ada lah, biasa-biasa aja. Lain. Kan basikal, alah, ini baru standard aku. Kat situ, bukanlah kita nak kata pada orang, tapi sebenarnya dia kita sendiri. Kita faham bahawa apa yang kita nak bawa matlamat. Apa yang kita nak tunjuk daripada kenderaan yang kita pakai. Kadang-kadang saya pun nak beli kenderaan macam hari ni kan, nak beli kenderaan pun risau. Ustaz Mercedes Ustaz. Tarah Ustaz ni BM Ustaz. Lepas tu kita pun, betul juga kan. Sedap sikit. Bukan laju ni kan. Tapi bila nak beli, tengok-tengok berapa? 200,000, 300,000. Ukur balik gaji, ukur balik pendapatan. Tak mampu aku. Bini pula balik-balik penceramah hebat seluruh seantara dunia. Kan, balik-balik dia ceramahkan kita. Kita kat luar kita ceramah. Balik-balik kita diceramahkan. Akhirnya belilah kita bawah sikit. Sebab apa fikir balik? Betul. Kenderaan untuk sampai ke matlamat, ke destinasi. Sama juga basikal. Basikal apa pun jenis, atas kemampuan kita, sebab kita nak kayu sampai ke destinasi. Kalau kita tak mampu dengan nilai yang agak tinggi, apa yang mampu? Saya dalam kumpulan saya, daripada semahal-mahal basikal, kawan-kawan, sampailah semurah-murah basikal. Saya tahu. Tapi saya nak ajak pada kawan-kawan, jom kita redah. Akhirnya, yang basikal mahal ni yang kerak kayu, yang basikal murah ni tak nak kayu. Bila saya tanya balik, siapa? Berat. Susah. Nak lipat. Kan dia jenis alloy, dia jenis besi kan. So bila tengok yang mahal ni, kita faham lah. Lebih berkualiti dan lebih memudahkan. Jadi kita fikir balik, betul lah. Betul tu yang Nabi suruh cari benda yang bermanfaat. Manfaat ni benda macam ni lah. Bukan mahal, tapi benda yang boleh kita manfaatkan dia. Kalau kita beli benda yang mahal tapi tak manfaat, rugi. Tapi kalau kita beli benda murah pun kita simpan jadi tukun kayu je, tukun besi pun rugi juga. Investment kita lah kan. Investment kita lah. So kat situ sebenarnya nak mengukur kemampuan. Tambah-tambah pula riak ni tuan-tuan, benda yang kalau bahasa kita, yang dipertunjuk, yang dipertonton, yang diperlihat. Tapi takkan kita nak sembunyi. Benda basikal, buat apa tu? Saya kayu. Invisible. Tak nampak, tak boleh. Dia kena kayu. Bila kayu, kadang-kadang orang ambil gambar. Itu atas niat kita. Dan paling penting, cara kita nak memurnikan matlamat ialah kita, kalau boleh lah kan, kalau boleh tak perlulah kita kerap lah nak tunjuk. Paling tidak, macam kita kata kita ada rumah, kita ada isteri, kita ada rumah, kita ada kereta, tak perlu kerap kita tunjuk. Sebab bila mempamerkan kekayaan dan kemewahan, takut menghilangkan nilai keizahan, nilai kita punya keikhlasan. So lebih baik kita sembunyi kan, supaya orang tak nampak apa yang kita ada. Tapi sekali-sekala tu tak apalah. Kadang kita pun nak juga kita rasa seronok dengan kenderaan yang kita naik. Tak apa. Tapi tak perlu kita bermewah dan tak perlu kita nak tunjuk pada orang. Paling tidak tuan-tuan, walaupun kereta ke basikal ke yang walaupun murah, kadang-kadang riak tu sebenarnya dia datang dari hati. Dia tak sebenarnya mahal baru kita tunjuk orang. Kadang-kadang yang ada pun jadi kan. Dia tak dapat tunjuk basikal, dia tunjuk Strava Ustaz. Ustaz ada baca tak baru-baru ni ada topik joki Strava. Tak tahu. Maksud kata kalau dia nak Ustaz nak kayuhan yang jauh ataupun elevation yang tinggi-tinggi, yang speed laju-laju, Ustaz boleh upah orang kayuh kan untuk Ustaz kita bayar kat dia. Dia bagi je kat kita. Dapat data tu nama kita. Pun ada. Allah Akbar. Ni lagi saya salah ni. Dia al-ghayah la tubaridul wasilah ni. Matlamat tak menghalalkan cara. Macam lebih daripada menunjuk-nunjuk kan. Itu dah masuk riak lah. Lagi jauh ni, jauh. Itu jauh lagi. Bukan takat riak, ni atas lagi lah. Takabur. Dia rasa besar diri. Tengok aku boleh kayu. So riak dia nak tunjuk kat orang. Takabur ni dia besar-besarkan pula. Lagi bimbang lah. Tu lagi naik martabat tu bahaya. Kritikal lah. Lagi kritikal. Itu semua penyakit hati Ustaz. Penyakit hati. Itu yang kadang-kadang biar apa pun kita buat, apa yang kita rasa selesa. Itu je sebenarnya. Mahal ke murah sebenarnya ukuran kepada kemampuan. Pada tuan-tuan yang menonton, kadang-kadang mata-mata kita ni itulah yang kadang jadi fitnah. Jadi masa nak tengok tu, istighfar banyak-banyak. Kita yang dapat pula, istighfar banyak-banyak juga. Sebab kadang-kadang, cantik je entah punya basikal. Kat situ dah kita rasa, patut padan aku beli. Baru orang tengok sikit, harga macam ni kan. Berapa je? Tak ada 5 angka, jangan tanya. Kan, jadi orang macam, Oi, besar dada betul lah cakap tu lah. Tu yang kadang-kadang mungku kita, saya sendiri lah, bukan orang lain ni, saya sendiri. Sebab tu kadang bila tahap riak ni, atas kapasiti kita, niat kita tu lah. Cuma yang penting
mata manusia melihat, istighfar banyak-banyak. Kita yang menunggang, kita yang punya pun kita istighfar banyak-banyak. Moga Allah jauhkan kita daripada sifat riak dan sifat-sifat yang seumpama dengannya lah. Okey. Wal'ayazubillah. Ya. Kalau riak ni macam orang kita tunjukkan yang kita ni hebat, Ya. orang tengok. Tapi kalau macam ujub Ustaz, Allah. dia tak tunjuk pun. Ya. Dia tak tunjuk tapi dia rasa Dalam diri sendiri. aku hebat. Itu pun penyakit juga Ustaz. Itu pun Ni pun penyakit. kita boleh nak tanya juga kan, tanda-tanda hati kita dah cenderung pada riak dalam hobi kita. Apa tanda-tanda ataupun tu? ataupun macam mana kita nak kontrol benda Ya, tu ya, Ustaz. ya, ya. Sedikit lah Ustaz. Ya. Macam mana tips? Salah satunya jangan expose lah. Jangan expose langsung. Kalau nak expose pun macam saya kata tadi, ambil CP-CP lah. CP-CP. CP-CP. Nampak handle ke, nampak gear bawah belakang tu kan, nampak Ha. tayar ujung tayar. Tak buatkan orang lain mengata. Ha. Mahal ke murah ke. Okey, betul. Betul Dia sebenarnya nak elak ni susah. Sebab kita punya. Bila kita punya, dia nak simpan susah. Lebih baik kalau itu baik kita gantung je lah. Tak payah kayuh kan. So sebenarnya benda tu dia bertitik tolak daripada cara kita nak expose, cara kita nak pamer pada orang. Dan paling tidak pun sebenarnya betul lah Allah didik kita, Nabi didik kita tu. Sebab semua perkara ni bermula dengan niat. Niat tu sebenarnya dia Niat akan lah. menentukan perjalanan kita yang seterusnya. Dia kunci awal dia, betul, kadang-kadang niat tu kita pun dia boleh berubah niat tu. Sebab tu ulama kita dalam Asy'ariyah wal Maturidiyah sebut supaya kita ni tajdid. Tajdid niat. Maksudnya kita perbarui. Bukankah setiap kali sembahyang kita duk usolli kan. Pasal apa kita patutnya tak payah usolli dah. Sebab memang kita dah tahu dah nak sembahyang. Terus sembahyang lah. Ibaratnya kita dah niat tu, dia lintasan hati. Tapi bila kita sebut lagi supaya kita bukan hanya sekadar sebutan tu di lidah, hati dan minda. Dia membawa kepada fokus benda yang kita buat. Macam tu kita tiap-tiap kali bulan puasa. Kenapa tiap-tiap kali tiap-tiap hari lah kita nak kena niat. Niat. Ada pun kan perbahasan ulama kata kalau boleh niat je satu bulan. Boleh, tapi sebaiknya niat tiap-tiap hari sebab nak tajdid. Berbaharui sebab kadang-kadang kita ni manusia. Sebab dalam kita punya mazhab kita ni, mazhab Syafi'i, menyatakan bahawa kita ni, iman kita ni, ulama sebut iman kita ni yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazid wa yanqus ni kena faham, bukan yazid wa mampus. Kadang-kadang bertambah tu hilang kan. Dia bertambah, kadang-kadang berkurang. Masa bila bertambah, masa iman kita memuncak masa bulan Ramadan, masa kita duduk berjamaah. Tengah tu masa tu seronok kita buat. Tapi bila kita duduk seorang-seorang, masa tu lah dia main masa malas nak kayuh. Kan? Dia bisikan. Dia main ada apalah nanti minggu depan lah. Ni tu kayuh. Sembayang, buat benda baik ni sama juga. Bila seorang-seorang, tak apalah nantilah. Dan lagi esok lah. Nampak? Tapi bila ramai-ramai tengok orang lain infak, kita cepat-cepat kita nak bagi. Sama dengan Ramadan. Siapa kita boleh puasa? Tak rasa pula dah apa dahaga. Berbanding dengan bila lepas saja ni Syawal, tengok kita masuk Syawal, puasa 6. Nak buat 6 hari tu rasa macam puasa 1 tahun. Padahal baru lepas 30 hari. Sebab cabaran dia rumah terbuka masa tu. Kan? Sama juga macam ni. Bila tahap kita nak menguji kita bermula dengan niat dan perbaharui niat. Sebab tu nak mengelak daripada buka pintu-pintu ni, dia akan mula ada peringkat. Dia main dalam ujub. Aku aduh. Dia main. Lepas tu dia main keluar riak tengok aku dah ada. Lepas tu bila lagi besar, hampa mana ada? Aku je dah. Tak kebun. Tu dah tanda-tanda dah tu. Tanda-tanda tu yang bimbang dengan kata-kata, bimbang dengan perbuatan kita. Bimbang semua tu dia akan menjadi di antara asbab Allah tarik nikmat. Akhirnya kita jadi, sebab Allah sebut dalam Quran kan, apa? La in syakartum la azidannakum. Allah bagi tu. Maksudnya bila kamu bersyukur, Allah akan tambah. La tu maksudnya supaya kita bersegera buat. La in syakartum. Jika kamu, maksudnya bila kamu rasa Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita akan bersyukur. Tapi Allah datangkan ayat yang seterusnya, wala in kafartum. Waw tu waw ataf dalam bahasa Arab. Waw ataf ni waw kesinambungan. Maksudnya tak pisah. Ayat tu macam ibarat satu ayat yang bersambung. Kalau kamu tak bersyukur, pasti kamu akan kufur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebab tu kita bimbang. Tak payah tengok orang, tengok diri kita. Sebab tu nak mengukur riak, nak mengukur ujub, nak mengukur takabur ni, tengok diri kita. Kita nak merasa siapa diri kita? Cuba tengok. Satu, kita dengan manusia, kita siapa? Kita dengan Allah pula, kita siapa? Kok kita dengan manusia ni, oh saya ustaz. Main biasa saja. Orang lain baru nak ustaz. Kita dah rasa tinggi. Kita dengan Allah, kita mengetahui. Allah Maha mengetahui. So kita kalah. Itu kita menyebabkan kita akan turun dan turun dan turun. Sebab tu kadang-kadang paling mudah untuk kita nak mengurang dan nak menghakis sifat-sifat tadi. Saya nak bagi satu tip je. Tipnya ialah banyakkan dengan istighfar. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, tuan-tuan. Nabi sebut apa? Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih akthar min 70 marrah. Ni kata Nabi. Demi Tuhan, aku beristighfar dan aku mohon ampun
Nabi sebut istighfar dan mohon ampun paling kurang satu hari 70 kali. Aksar lebih banyak. Maksudnya Nabi lebih banyak 70 kali tiap-tiap hari. Kita berapa kali istighfar? Lepas sembahyang 3 kali. 5 kali waktu sembahyang. Baru 15 kali. Itu pun rasa dah Allah, aku dah banyak dah istighfar. Kan. Sikit sangat Nabi pun berbanding 70 kali paling 70 sikit. Itu paling sikit. Oh. Paling sikit. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, kadang-kadang datang detik dalam pada kita ni, sebenarnya riak, ujub, takabur ni kita sendiri boleh tahu. Tahu macam mana? Dia main rasa kan, dia main rasa tu tambah-tambah orang puji kita, orang angkat kita. Saya pun bukan kira Aman Amirah je, saya pun sama. Sebab bila kita duduk depan TV, ustaz yang TV, kita ya terus berasa tu astagfirullahalazim. Makcik kenal aku dengan TV ke? Ataupun kerana dengan program agama membuatkan aku dikenali ke? So, semua tu akan membuatkan kita rasa muhasabah. Dengan apa? Istighfar, astagfirullah. Tapi jangan waktu astagfirullah makcik saya, astagfirullah. Tak payahlah menyentuh. Makcik pun mana nak borak. Dia Apa? Aku baru nak tanya dia macam tu. Istighfar ni dalam hati je cukup. Paling tidak masa kita duduk di sejadah, banyakkan istighfar. Sebab waktu tu kita dengar Allah je. Sebab tak perlu kita tunjuk pada orang. Tambah-tambah kali ni kan kita ada apa cincin ring istighfar kan. Itu pun bagus. Tasbih. Itu pun bagus. Itu pun bagus untuk kita buat kiraan. Tapi jangan pula yang tu astagfirullah. Tunjuk pula kat Nampak. Instagram kan. Jadi bimbang. Bukan nak kata pada takut nanti orang kata saya kata tak. Itu di antara takut dia boleh menggelincirkan hati kita. Sebab hati manusia ni boleh ubah walaupun kita katakan dia niat. Sebab Nabi pun tak pernah tinggal dan Nabi pesan pada kita supaya diulang-ulang antara salah satu doa. Doa apa tuan-tuan? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini satu doa. Dan saya yakin Aman dan Amira tahu doa tu kan. Jadi kita boleh ulang-ulang sebut. Sebab Nabi sebut ketika mana tak silap saya hadis ini diceritakan oleh Ummu Salamah, isteri Nabi. Dia tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, betulkah manusia ni hati dia berbolak-balik? Maka Nabi sebut, maka Allah Maha Kaya, Allah boleh bolak-balik hati manusia. Sebab tu dia pun pesankan Ummu Salamah baca dan amalkan doa ni. Sebab tu kita tuan-tuan tiap-tiap kali semayang, tambah-tambah pula hati kita bila datang macam ni lah ujian, ada pujian-pujian, ada lah apa-apa yang diangkat kedudukan kita, terus saja istighfar. Moga-moga ni di antaranya, dan amalkan doa tadi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang mampu untuk membolak-balikkan hati manusia, kekalkan aku, sabatkan aku, tetapkan aku pada atas landasan agama, insya-Allah. Ini pesan untuk saya lah, bukan orang lain takut lagi dia kata ustaz pandai cakap. Tak. Kita pun sama. Sebab tarbiyah manusia ni tak lain tak bukan datang daripada agama. Saya sebut ni bukan untuk kita nak membezakan siapa saja. Bukanlah sebab Aman Amirah ni sebab dia pun artis. Tak. Saya pun artis. Saya pun pernah berlakon. Cuma mereka saya tak tahu. Saya pernah berlakon dengan Cik Ta. Saya dulu awal-awal Ustaz, kita pernah berlakon drama sama-sama Ustaz. Nampak. Drama budak-budak tu, cuma kita tak ada scene sama-sama. Betul. Betul kan? Masa tu dekat abang panggil Kampung Melayu. Kamu Melayu Subang. Subang. Tak kena scene sama, Mira. Oh, ingat Ustaz. Ingat. Saya waktu jadi Ustaz Badrun. Saya keluar pergi mana-mana masjid, jumpa budak-budak main. Ustaz. Saya pun ya. Ustaz Badrun. Apa nama aku Ustaz Badrun? Rupanya dalam drama tu. Nampak tak mindset budak-budak. Sampai teringat sampai di luar budak Badrun. Ustaz Badrun lah. Walaupun sikit scene saya. Berarti tuan-tuan, siapa pun kita hanyalah hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebut riak, nak sebut ta'ajub, ataupun nak sebut takabur, ujub sebagainya, tuan-tuan, semua tu proses pendidikan jiwa. Betul Amira kata tadi, nak dikesan tu dalam diri kita. Bukan tengok pada orang. Tengok pada kita. Mentang-mentang dia boleh dia riak. Jangan kata kat orang. Bila kita kata macam tu, sebenarnya kita sendiri yang riak. Kita rasa seolah-olah dia nak bersaing dengan kita. Sepatutnya kita bangga dengan kebaikan yang dia buat. Kalau itu kebaikan. Kalau keburukan jangan bangga. Tanya kerana anda menjadi pakar rasuah negara. Bahagia. Tanya kerana anda menjadi penjenayah dalam mencuri segala harta-harta yang ada. Tak boleh tuan-tuan. Kita bangga dengan kebaikan orang. Bangga tu maksudnya kita cemburu. Dia mampu buat, kenapa aku tak mampu buat? Dia mampu infak harta, kenapa aku tak mampu infak? Tu. Dia mampu baca Quran, kenapa aku tak boleh baca Quran? So kita cemburu dengan perkara kebaikan tak ada masalah. Tapi jangan cemburu, siapa dia kahwin dua, aku tak boleh. Itu bincang dengan suami isteri lah. Nanti saya tak kata lah. Dia tepi lah. Yang penting tuan-tuan, riak ni ada pada setiap manusia. Cara kawal, cara atasi ada pada diri kita juga. InsyaAllah tu kata kunci yang saya bawa lah berdasarkan hadis Nabi dan juga contoh sunnah Nabi SAW. Dan macam mana pula Ustaz kan, kalau kita ni contohlah dalam komuniti berbasikal atau sebagainya, kita sibuk nak beribadah, nak tunjuk baik, tapi di dunia realiti sebenar dalam keluarga dia tak ambil pun tanggungjawab itu. Dia sibuk nak bawa baik pada orang,
Kan orang nampak dia hebat tapi keluarga sendiri abai, Ya, terabai. ya, ya, Macam mana ya. nak kategorikan tu? Allahu Rabbi. Mm. Sebenarnya kalau ikut daripada apa yang Allah suruh pada kita kan, dari sudut infak lah terutamanya kan. Hatta kalau kita tengok nak keluarkan duit kita ni, Allah bagi dah peringatan. Kepada siapa? Lil akrabin. Sebelum yatama wal masakin. Maksudnya kan orang anak yatim ni, kita panggil orang anak-anak yatim ataupun orang miskin, orang luar lah. Sebelum melihat persekitaran kita, lihat al-akrabin. Orang paling akrab, orang yang paling dekat, maksudnya ahli keluarga. Suami kita tengok isteri, isteri kita tengok suami, anak-anak, kemudian mak ayah, kemudian tengok keliling kita, adik-beradik kita. Sebab takut kita terlepas pandang perihal ini. Bagus buat kebaikan yang bagus. Sebab dia adalah saranan dalam agama. Bahkan Allah juga sebut kepada kita kan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu-bantu, tolong-menolong dalam agama kebaikan dan juga dari sudut ketakwaan. Kan Allah suruh kita bantu. Cuma platform membantu tadi, takut kita ni ada setengah orang kita lah. Pun macam tadi Amira kata, kadang-kadang kita bantu sahabat kita di Rohingya, di Gaza. Kenapa tak bantu sahabat kita yang menderita di kampung-kampung, di pinggir bandar dan mungkin ada di Sabah Sarawak? Kenapa kita tak bantu? Contoh. Lebih dekat dengan kita Lebih lah. dekat dengan kita. Tuan-tuan hadirin yang memuliakan Allah, semua ni dalam ruang lingkup kebaikan. Jauh dekat, maknanya atas kemampuan kita. Paling tidak tuan-tuan, kita kena utamakan yang paling dekat sebelum kita bantu yang lebih jauh. Bukanlah kita lepas pandang pada orang Gaza. Dah. Mungkin yang kita ni kita dah buat. Cuma di sana kita perlu dan sambung untuk buat kebaikan. Supaya kita tak salah faham. Dalam situasi tadi kadang-kadang kita nak berkayuh ke, kan kita nak jaga kesihatan, tapi kesihatan suami, kesihatan isteri kita biar je pun. Kita juga kena ambil berat. Contohnya kita ajaklah dalam masa yang terluang, jom kita berkayuh, tapi untuk isteri dengan anak-anak, you all berjalan kaki dekat sini. Dalam tempoh kami berkayuh 1 jam, kita jumpa kat point ni, tapi dalam masa tu 10 minit, 15 minit you all berjalan lah kat playground ni. Semua dapat peluh lah. Semua dapat peluh. Nampak? Jadi kita bukan hanya sekadar kita untuk kita dan kawan-kawan kita tak kesampingkan juga isteri anak-anak kita. Barulah dapat permit luas. Jadi Maulana. Lesen Okey abang, besar. tak balik pun tak apa, Malaysia. Ini jawab dia. Kadang-kadang kita nak tautkan hati tu. Supaya kita tak lupa ada juga peranan kita. Macam tu juga kadang-kadang bila kita berkayuh, kita keluar. Maksudnya kita akan ambil tempoh masa yang panjang. Isteri kita, anak-anak kita kat rumah nak makan apa? Kita kena fikir. Kita balik-balik roti canai sarang burung. Kadang-kadang cari capati mamak dulu kan. Isteri kita kat rumah. Anak-anak kita kat rumah. Jangan lupa, jangan abaikan. Sebab tu peranan yang patut kita mainkan. Al-birru ni, buat kebaikan ni, bila-bila dan di mana-mana. Sebab tu jangan terlepas pandang tentang kebaikan. Tambah-tambah bila kita berkayuh, dah baiklah untuk kita. So jangan tinggal kebaikan untuk ahli keluarga dan mereka di bawah kita. Jangan kita ada suami, kita ada isteri, kita ada anak-anak. So kena fikir, saya sebelum keluar, saya akan bagi duit. Nah beli nasi lemak. Okey baba. So dia dapat tu dia dah sonok dah. Sebab dia dah tahu dah ada portion untuk dia. Abang balik pukul berapa tak apalah abang. Tambah-tambah saya beritahu, ni untuk makan pagi dan ini untuk tengah hari. So dia tahu dah memang sampai tengah hari. Kut-kut terlajar. Kut belajar. Kan? Jadi kita kena bukan umpan, bagi belanja, nafkah untuk mereka. Jadi ni di antara benda-benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Saya ajar ni bukan untuk siapa, untuk diri saya. Jadi saya kongsi untuk tuan-tuan juga bahawa kebaikan ini perlu kita salurkan buat keluarga dan paling terdekat di antara yang duduk dengan kita. Isteri, tambah-tambah ahli keluarga kita, abang-abang, adik-beradik kita. Sebabnya pernah satu ketika ada satu kisah. Kisah ini yang disampaikan kepada kami oleh guru kami, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dia cerita seorang ni lelaki memang baik. Dia percaya dengan orang, dia buat baik dengan orang. Sampai satu masa dia dihumban dalam neraka. Bila mana didapati di dalam neraka, terkejut. Orang yang buat kebaikan ni mendapati di dalam neraka. Kenapa kamu buat kebaikan dalam di dunia? Kamu jujur, orang yang amanah. Tapi kenapa kamu dimasukkan dalam neraka? Kata dia, masa aku hidup, aku terlupa peranan aku sebagai abang, sebagai ahli keluarga kepada ahli keluarga aku yang lain. Sampai kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati'ur rahmin. Takkan masuk syurga orang yang putus hubungan silaturahim. Sebab tu kadang-kadang jangan sampai tahap tu lah. Kita tak ambil pot satu hal. Ni putus terus. Lagi teruk tuan-tuan. Jadi saya nak pesan, jangan sampai kita pentingkan urusan keluarga kita, suami isteri, sampai adik-beradik, abang kakak kita, semualah mak ayah kita terlepas ke tepi. Apa barang orang kampung, kami orang bandar. Tak boleh. Kita tak boleh kesampingkan mereka sebab kita adalah satu rumpun yang mungkin kita daripada rahim yang sama. Kita mungkin dalam keluarga yang sama, mungkin dalam rantaian susur galur keluarga kita yang sama. Jadi sama-sama kita ambil perhatian. Walaupun mereka duduk dalam keluarga yang miskin, dalam fakir, tapi kita jangan kesampingkan mereka. Utamakan hak mereka, barulah kita sambung kebaikan dengan keluarga ataupun adik-beradik kita yang lain, insya-Allah. Itu dia. Cukup terkesan
Kan? Jadi kita bagi Ustaz rehat sekejap. Ha-ha. Kita kembali lagi dengan soal netizen. Discover glamping at Himalaya Camp Gopeng, Malaysia's go-to destination for stress relief and adventure. Choose from unique stays like domes, chalets, riverside views, or private pool glamps, all designed for comfort and style. With facilities including air conditioning, bed and breakfast, private bathrooms, and free parking at Himalaya Camp Gopeng. Your adventure begins here. Terima kasih sekali lagi kepada penaja utama kita, Himalaya Camping Resort Gopeng. Dan kalau geng-geng basikal nak buat ride to camping, korang boleh booking di www.himalayacamp.com. Baiklah, kita dah sampai ke soal netizen. Soal netizen. Netizen memang banyak cerita, Ustaz. Ya. Dia nak Netizen tahu. netizen ni siapa, Ustaz? Diorang ni tak putus-putus. Dia berselindung. Hari-hari ada. Jadi dia ada soal netizen kat sini. Baik. Okey, soalan pertama. Kalau kayuh sampai tinggal solat, adakah ibadah atau dosa? Mungkin dimasukkan kalau kita ni berkayuh, buat charity, buat kebaikan kan. Tapi tinggal solat. Ya. Macam mana tu, Ustaz? Sah-sah dah benda yang wajib kita tinggal. Hak benda yang harus ni kita buat. Harus ni maksudnya benda yang buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa lah. Tapi kalau wajib, buat dapat pahala, tak buat dosa. Confirm dah. Jadi kalau untuk kita yang nak memenuhi lah hajat kita, sama ada hobi ke, sama ada mungkin nak pergi jalan-jalan, nak ride dan sebagainya. Jangan lupa perkara paling asas dalam hidup kita ni tuntutan dengan Allah Ta'ala. Saya nak pesan bukan apa, supaya kita hari ni alert lah. Kita cuba jiwa kenapa orang sahabat-sahabat kita di bumi Gaza dia orang kuat. Kita hari ni macam tadilah saya buat program, tiba-tiba hujan, berlari habis. Baru hujan air. Bukan hujan peluru, hujan air, berlari habis tadi. Saya pun sama ya. Nak gambarkan bahawa hati kita ni senipis tisu je. Biasa je. Kenapa sahabat-sahabat kita di Gaza, apa yang berlaku? Menyebabkan mereka kuat. Sebab hati diorang tu, jiwa diorang tu disemai dengan Al-Quran. Disemai dengan hadis Nabi SAW. Lepas tu saya nak pesan untuk kita. Sama. Kita pun tak apalah, tak kisah kalau kita nak. Tapi oleh sebab kerana dengan kepercayaan dan kebergantungan mereka, apa saja yang buat Allah. Sebab tu setiap kali azan saya perhati. Sebab ni cerita pengalaman. Saya dah sampai di bumi Gaza. Saya di antara saksi mata dan saya sampai dah di bumi yang sedang bergolak. Orang lain mungkin boleh cerita Gaza macam ni, Palestin macam ni. Saya dah sampai bersama dengan delegasi MAPIM. Sama dengan waktu tu yang menjadi ketua adalah Datuk Dr. Sani Arabi Al-Qahiri. Dia memang lead lah masa tu. Waktu sedang bergolak? Masa tu baru lepas perang besar tahun 2012. 2013 kami pergi. Kebetulan sebab sebelum kami ada lagi artis-artis lain. Yat Hamzah, Helizah, Helmi pergi. Saya pergi dengan tim MAPIM. Bersama dengan kami waktu tu ada beberapa NGO, termasuklah juga kumpulan Hijaz. Saya pergi dengan delegasi daripada JAKIM dan juga RTM. Kebetulan memang diorang offer, Ustaz nak tak kita buat liputan? Saya kata on. Orang terkejut, Ustaz tak takut ke Ustaz? Takut apa? Dah sana kan tengah bergolak. Saya kata, bab mati ni mana-mana boleh mati. Betul. Tengah makan boleh mati, tengah kita sembang ni boleh mati. Bila-bila pun kematian akan tiba dan menjelma. Paling tidak kita bersiap siagakan untuk mati. Saya nak pergi tengok kenapa mereka walaupun hidup tapi tak mati-mati. Kita hari ni hidup tapi mati. Beza. Sana walaupun mati hidup dan tak hidup orang tetap hidup jiwa mereka, tak mati. Apa kehebatannya? Rupanya mereka meletakkan Allah nombor satu. Sebab tu saya tengok contohlah Amira, Amang. Contoh bila tiap-tiap kali sembahyang azan. Kita ni azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita tu waktu tu kat mana? Mungkin kalau tengah makan, habiskan makanan. Kalau tengah sembang, habiskan tengah sembang tu. Topik-topik tu. Baru pergi sembahyang. Tapi mereka, setiap kali dengar laungan azan, saya tengok kebanyakan. Semua orang berpusu-pusu ke masjid. Sedangkan tu baru azan. Kalau kita azan ni, lek lu. Komat lagi. Tengok TikTok Dia orang tinggalkan semua apa yang dia orang buat. Terus pergi. Inilah dia macam seolah-olah satu switch yang Allah bagi tahu signal, you all kena tinggalkan benda ni, masuk. Ini adalah satu jemputan istimewa daripada Tuhan, segala jenis Tuhan yang ada di muka bumi. Ni dia. Jadi saya nampak kat situ lah. Sebab tu bila kita tengok kenapa hari ni kita boleh buat kerja lain, tapi kerja dengan Allah ni kita tangguh. Sebab tu banyak benda Allah tangguhkan. Banyak benda Allah simpan. Sebab dengan Allah pun kita tangguh. Yang mana Allah nak bagi? Kita yalah, kita kerja, Ustaz saya kena kerja, Ustaz ni kena mesyuarat, Ustaz saya kena buat ni, Ustaz sebab saya kena cari rezeki. Dia tak tahu masa Allah panggil tu
siapa yang bagi rezeki? Hmm. Dia yang panggil, dia yang bagi rezeki. Mm-mm. Patutnya kita jumpa dia, dia yang akan bagi rezeki. Ha. Kita lupa sebab kita tengah bertugas, konon-kononnya bos kita, konon-konon majikan kita yang akan bagi rezeki. Tak, ini hanya jalan untuk sampaikan rezeki tu. Tapi rezeki tu datang dari mana? Allah, Ar-Razzaq tu. Sebab itulah tuan-tuan, buat apa-apa pun utamakan yang lebih utama. Pertama-tama sembahyang, itulah keutamaan kita untuk kita utamakan benda lain. Sebab tu kalau nak berkayuh, terutama geng lelaki dengan perempuan, kan? Saya tak apalah pakaian apa pun tak apa. Pastikan satu bersih. Yang kedua boleh buat solat. Kalau tak pun bawalah telekung. Kan? Tak apa orang lelaki, bawalah kain pelikat. Nama sampai tu sarung kain pelikat. No problem. Baju tak masalah, tutup aurat dah. Walaupun ketat tak apa, orang lelaki tak ada masalah ketat. Tapi orang perempuan kena jaga-jagalah benda tu supaya dapat memudahkan kita. Jangan buat alasan pula Mira. Kadang-kadang orang buat alasan, susah ustaz pakai macam ni nak sembahyang. Betul tak? Menyebabkan akhirnya alasan tu membataskan hak keutamaan. Habislah kita. Wajib pula kita solat, tambah-tambah diutamakan pada waktunya. Jangan sampai lewat. Tapi kalau lain lah, kalau contoh macam Amal Kayuh dulu dia merentasi antara benua dan negara. Jadi yalah dia boleh jamak. Tapi jangan buat alasan pula jamak tuan-tuan tak dan ustaz. Jamak takhir tak dan, jamak takdim pun tak dan. Habis tu jamak apa? Jamak tak dan. Ni yang bahaya ni, bahaya. Bahaya. Jamak tak dan ni bahaya tuan-tuan. Elak. 33 hari saya jamak. Masya-Allah. Sampailah ke Madinah. Pasal kita tak ada tempat yang lama. Kita dari satu tempat move ke satu tempat kan. Faham? Jadi itu pun satu pengalaman jugalah. Betul. Walaupun dah dibenarkan ataupun digalakkan untuk jamak tu, tapi kadang-kadang hati ni itulah. Betul. Ada je kan alasan dia macam Allah. sat lagi. Tu pun dia mengajar juga kita ni kan. Betul. Kita niat ni nak pergi ke tanah suci, nak buat Betul, ibadah. betul. Tapi ibadah yang wajib hari-hari ni kalau kau tak jaga, tak guna Macam lah mana kau kayuh jauh-jauh. Betul. Buang masa je duduk kat KL ni kan. Macam tu lah. Betul. Betul eh? Nampak tu. Tazkirah sepanjang perjalanan. Titipan dia dapat dia bagi ni. Tapi seronok bila Ya. kita dah nak masuk ke tanah Madinah tu, dekat tepi-tepi signboard ni ada zikir-zikir. Ya, betul. Sepanjang-panjang tu. Jadi kami cepatlah baca satu-satu. Alhamdulillah. Dia Alhamdulillah, remind kita, Betul. kita kan. Remind, masya-Allah. Tapi ada ke zikir yang spesifik waktu kita berbasikal atau buat hobi kita? Dia tak ada lah yang spesifik. Cuma adalah pesan Nabi. Dia secara umum je. Untuk apa? Satu, untuk minta pada Allah agar dielakkan daripada mara bahaya ataupun malapetaka ataupun sesuatu bencana yang kita tak undang. Doa ni Nabi sebut untuk kita amal. Dan doa ni juga termasuk dalam kitab Maksurat. Dikumpulkan semua asar-asar, hadis-hadis yang ada asar, ada kesan ataupun ada yang Nabi pernah buat. Salah satu doa ni, saya yakin tuan-tuan pun pernah baca dan pernah kita ulang-ulang. Cuma saya nak pesan sebab Nabi sebut dalam satu hadis yang agak tak panjang, tapi Nabi sebut ma min abdin idh yaqulu fis sabah aw fil masa' thalatha marrat lam yadurhu syai'a. Ataupun hadis yang lain lah. Maksudnya seorang hamba yang apabila dia menyebut hadis ataupun zikir ini 3 kali pagi dan petang, alal aqal, paling sikit 3 kali pagi dan petang, dia akan terhindar daripada mara bahaya, malapetaka dan seumpama dengannya. Apa zikir tu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kan pendek kan? Saya kira kita hafal tu. Cuma kita tak tahu, punya Nabi yang sebut. Ya, Nabi dah sebut. Dan kita boleh amal tiap-tiap kali pagi dan tiap-tiap kali petang. Berapa kali? Jumlahnya elok 3. Lebih banyak 7. Lagi banyak pada tu. Ahlan wa sahlan. Lebih baik untuk kita galakkan supaya kita minta berlindung. Kalau tiba-tiba datang juga, itu namanya memang musibah lah. Tapi kita minta tu kadang-kadang bila saya beramal ni, banyak juga benda-benda yang berlaku depan mata tiba-tiba tak berlaku. Contoh aksiden, memang nampak depan mata. Kalau aku break sekalipun, aksiden. Tapi oleh sebab mungkin doa, berkat doa kita tu, aksiden. Tapi kita tak kena. Allahu Akbar besarnya. Lepas tu yang kedua, kadang-kadang kita fikir, apa ni kita menyebabkan masa tertangguh, nak terbang tak terbang, tak pergi. Kenapa ni? Ya Allah. Rupanya ada benda yang berlaku di sana. Oleh min asbab lah doa-doa tadi. Jadi saya nak pesan tuan-tuan, cuba amalkan. Dan doa ni juga bukan untuk malapetaka. Santau. Benda-benda orang buat, orang hantar. Sebab bila saya nak masuk dalam dunia TV dulu, saya jumpa dengan beberapa ulama-ulama kita. Termasuklah waktu tu saya jumpa dengan yang berbahagia almarhum Datuk Dr. Harundin. Saya jumpa dengan Dr. Zulkifli Mat Bakri, guru kita. Sembang-sembang dia orang pesan, Syekh, entah nak masuk TV ni. Bila masuk TV, banyak mata-mata melihat. So di antara mata-mata melihat, bukan semua mata-mata yang melihat dengan mata-mata yang baik. Bimbang ada hasad, ada macam tadilah, ada ain dan sebagainya, bimbang. Salah satu doa yang ditinggalkan untuk saya amal, doa ni.
Jadi setiap kali sebelum masuk TV ke pagi-pagi saya nak keluar malam balik, saya baca dan amalkan, bimbang-bimbang. Tak, bukanlah kita kata sahabat-sahabat kita ni jahat, tidak. Kadang-kadang dia, segaknya ustaz. Contoh, dia boleh jadi ain. Boleh jadi ain. Dia bukan meletakkan kejahatan dalam doa dia tu, tapi mungkin min asbab kalam dia tu menyebabkan, kerana ada sesuatu menyebabkan pada kita kena sesuatu benda yang tidak elok, maka kita minta berlindung daripada sesuatu yang tak elok tadi. Jadi pun sama juga, kayuh pun sama. Kita tak tahu dalam perjalanan yang jauh tu kita tahu apa yang berlaku. Dan kita macam tadilah 99% memang risiko lah kita ni, memang terdedah sungguh. Kita minta pada Allah. Di samping doa orang dekat dengan kita, isteri, suami ataupun mak ayah, minta doa. Ni nak kayuh ni, saya pun macam tu. Bila tiap-tiap pagi nak kayuh, saya angkat gambar satu. Tambah-tambah bila dengan kayuh saya tu, kadang-kadang adik saya join. Saya ambil gambar tu, mak kayuh dua beradik ni. InsyaAllah selamat. Jadi mak doa. Jadi itu kita pun rasa seronok. Jadi kita pun kayuh dalam keadaan kita berjaga-jaga, berhati-hati, berwaspada. Tambah-tambah kalau sekarang ni kan laluan pun kita pun faham ada tempat yang kita tak boleh lalu, ada tempat yang perlu kita lalu, tapi kita kena jaga dari sudut lalu lintas. So kita menghormati semua pihak. Orang di sana pun akan menghormati kita. Saya suka lah ada tim kita ni bila kayuh, time bila dia nak melalui dan melintasi antara garisan-garisan tu, kadang-kadang kita buat perlahan, kadang kita bagi jalan sign signal bagi sign lah, dia bagi signal sign lah. untuk masuk. Jadi kenderaan pun perlahan. Lepas tu bila dia lalu, ada kawan kita pula angkat tangan. Tam kan. Betul. Lepas tu yang naik kereta, naik motor, ping-ping. Betul. Ya, seronok. Saya pun tengok macam Itu etika lah, Ya. Ustaz. Etika dalam menggunakan jalan raya. kalaulah semua penunggang basikal Menggunakan menggunakan benda tu. isyarat itu, ha. saya yakin insya-Allah semua akan bahagia kan. Betul. Hati orang pun jadi macam sejuk je. Okeylah, diorang nak lalu, Ya. bagilah diorang lalu dulu Ya. kan. Macam tu Saya lah. suka. Amar punya dah terbiasa, bukan naik basikal je. Kita orang nak lalu belakang, dia kat depan, lubang. Berjalan kaki. Dia dah tahu. Longkang. Dia dah terbiasa. Kita ada Semua leader saya dekat tunjuk depan. kan. Bagus, Kereta nak datang, nak cross, Oh, betul okey. lubang, longkang. Okey. Kita dah Kan? terbiasa kan. Saya pun bila ikut kumpulan-kumpulan ni, kita kumpulan kecil. Bila ikut kumpulan besar ni, dia ada taiko dia. So taiko ni ajar kita. Betul. Okey, longkang, okey, perlahan. So dia semua bagi signal. So kita bila bawa satu environment macam ni, bukankah satu benda yang baik, benda yang manfaat untuk kita kongsi. Jadi itu je dalam masa yang sama tadi, bukan hanya sekadar kita boleh elak keburukan, kita boleh sama-sama dapat kebaikan. Betul. Jadi kita boleh usahakan tuan-tuan. Dengan apa tuan-tuan? Sebutan yang baik-baik. Sebab kita hari ni, maaf saya sebut ya, kita banyak menyebut perkara yang tidak elok berbanding yang elok. Sikit-sikit la kan. Sekejap lagi anak bab kan. Sekejap lagi celah. Itu lagu Hindustan tak apa. Perkataan tak elok. Cuba elakkan daripada menyebut perkataan tadi, sebut perkataan yang elok. Subhanallah, masya-Allah. Paling tidak innalillah. Kan? Jumpa innalillah. Tak apa, dia mengingatkan kita tu kita datang pada Allah. Kita akan kembali pada Allah. Jadi gunakan pendekatan dengan sebutan yang baik-baik. Amira sebut tadi bagus, supaya kita hari ni walaupun tidak ada doa spesifik, tapi sebutan yang baik-baik. Kayuh baik-baiknya, pergi baik-baik, sebutan. Kan mak kita dulu kecil-kecil pun, kita besar macam mana pun, nakal macam mana pun, dia sebut apa? Bertuah. Dia takkan kata jahat budak ni. Kita jangan sebut nakal lah kau ni. Kalau orang Perak sebut apa? Apa dah? Kalau contoh budak tu comel sangat lah. Montel lah kan, macam belon, macam tomato muka ni. Dia panggil apa? Berak. Budak dia kata buruk. Ada teman tengok muka buruk je. Buruk. Kita dengar, panggil anak aku buruk. Betul. Dia sebenarnya nak elak daripada ain. Kan? Ini bahasa kiasan orang-orang dulu. Kita mengaji-gaji, rupanya bukan mendoakan budak tu buruk. Tapi kalau orang dengar, mungkin, apa orang Perak cakap ni? Saya bila dah kahwin dengan orang Perak, bila kita dengar, rupanya, mula-mula tu kejut juga. Anak aku dia kata buruk. Lepas tu rumah saya, bukan. Lepas tu baru dia cerita, rupanya dia doa untuk kebaikan. Sebab kalau dia sebut macam tadi, comelnya, bimbang. Semua yang takut. baik-baik. Yang baik-baik. Jadi itu perkataan pun kita sebut yang baik-baik. Tambah-tambah untuk kita kayuh, untuk kita buat yang baik-baik ni tuan-tuan, mulakan dan sebutlah panjang perjalanan kita tu dengan yang baik-baik. Moga-moga kita dapat menyantuni orang pun dengan baik, hati kita pun jadi baik insya-Allah. Kedua hasanah kan, dengan apa ni? Kalimah thayyibah, sebutan yang baik-baik insya-Allah. Tu dia. Lepas ni kita dah boleh dah ubah kita punya cara bercakap. Yang berkayuh tu kita bolehlah ubah juga cara-cara korang semua supaya benda tu mendapatkan manfaat kepada diri kita dan kawan-kawan yang lain. Kan? Ya. Okey, ada soalan kedua? Soalan kedua ni macam Ustaz dah jawab tadi kan. Basikal mahal, niat nak reward diri sendiri. Salah ke? Salah ke Ustaz? Dia tak salah. Tak salah. Ikut kemampuan. Ikut pada niat lah Ustaz cakap tadi. Yang penting ada kayuh tak? Kalau tak ada,
tak payah duk kayuh. Ha. Kalau nak kayuh pun beli, memiliki apa yang mampu. Kemampuan. Kalau tak ada, janganlah kata pada orang yang ada. Dan orang yang ada pula jangan menunjuk-nunjuk apa yang ada. Selalu. Tapi sebab kadang-kadang dia ada juga istilah untuk kita buat kebaikan. Sebab tu ada ayat Quran Allah sebut apa, Allah saya lupa. Bila mana Allah sebut kamu sedekah dalam keadaan jahr ataupun dalam keadaan terang-terangan itu lebih baik. Tapi kalau kamu dalam keadaan sembunyi itu lebih afdal. Lebih afdal. Maksudnya macam kita buat baik dalam keadaan kita tunjuk ke orang mungkin menjadi motivasi. Tapi kalau kamu buat baik dalam keadaan orang tak tahu kebaikan kamu, itu lebih baik sebagai menjaga hati. Jaga riak tu tadi. Jadi begitu juga dengan ada kenderaan. Kadang-kadang kita keluarkan basikal, kita kayuh, kita tunjukkan kawan supaya geng-geng yang lipat, geng-geng yang dulu dok racun kita, jomlah kayuh. Apa guna beli kantung? Apa guna belilah kali ambil gambar je. Duduk kat rumah je. Duduk Nanti rumah je. penyakit naik je datang. Jadi kan. barang artifak nanti. Barang antik ni kan. Ambil kayuh. Ini sebagai satu rangsangan positif, tak ada masalah. Tapi semua tu bergantung pada niat lah. Paling tidak, macam kita sebut tadi lah, supaya dia bergantung pada kemampuan untuk kita mengukur apa yang mampu untuk kita miliki. Jangan di luar batasan, memang nanti menjerat diri. Allahu'alam. Soalan seterusnya. Okey, yang ni last. Boleh ke niat kayuhan sebagai jihad kecil? Niat kita kayuh sebagai jihad. Macam ni kita nak relate tu Ustaz? Dia nak ambil juga kaitan dengan agama sebenarnya. Kan? Jadi begini je tuan-tuan. Setiap sesuatu yang kita buat bermula dengan niat baik, sudah pasti dia akan memisahkan antara ibadat dengan adat. Sebab tu Ibadat niat ni dengan dia akan mengubah. Contoh, kita makan. Okay. Makan ni adat. Kebiasaan. Adat kan biasa. Tapi bismillah. Suap. Ibadat. Nampak tak? Minum. Sama. Adat. Tapi bismillah. Minum. Ini ibadat. Sama juga dengan kayuh. Bismillah. Moga-moga dia dianggap sebagai ibadat di samping riadah untuk diri sendiri. Ni perkara yang saya nak anjurkan supaya tuan-tuan dalam arti kata yang lain kita nak sebar luaskan dakwah Islam ini, kita tunjuk dengan cara yang Islam ajar. Supaya walaupun ada mungkin di kalangan kita team right kita tu non-muslim dan mungkin juga yang free hair, maafkan saya kan. Dia yalah mungkin dia rasa kalau ikat ustaz susah ustaz, rambut basah ketat nanti tak kering. Alasan masing-masing. Paling tidak kita menggunakan pendekatan ni biar pada peringkat awal dia tak boleh nak terima, tapi lama-lama dia akan malu Allah dan dia akan terima. Sebab tu dakwah ni dia tak perlu nak dipaksa. Kan? Dia akan diajar dengan cara bimbingan. Dia Allah bagi ni Islam ni datang dengan bimbing, bukan datang dengan paksa. Sebab tu kalau kita tengok ramai di kalangan orang yang bukan Islam akhirnya tertarik dengan Islam sebab apa? Bukan terpaksa. Terbimbing, terpimpin hati dia melihat kenapa dulu orang ni pakai tak panas ke? Kan? Kenapa you all nak kena pergi sembahyang kena tukar baju? Kenapa nak kena pergi Mekah nak kena pakai kain ihram? Dia tak nampak. Tapi bila dia mendalami, baru faham. Bukan menyusahkan, tapi ini adalah hala tuju dia. Hala tuju dia. So begitu juga dengan berbasikal. Dia paling tidak mulakan dengan bismillah, moga mengatur nilai langkah bukan untuk mencari nilai kemasyhuran, nilai populariti. Aku orang ni kayuh lagi. Saya pun sampai tahap minta maaf lah kan Amira. Orang berkata, dah lama tak up gambar. Alamak. Adakah kerana dengan saya up dulu menyebabkan takut saya? Saya kata tak lah, sibuk sikit. Bimbang oleh sebab orang nak tengok, Ustaz Nabi lama dah tak up gambar. Kalau tidak dia berbasikal. Alamak. Adakah kerana dengan matlamat saya up tu nak turun orang tengok saya basikal. Itu pun satu ukuran buat saya. Jadi tu di antara benda-benda kadang-kadang Allah sabar diri lah. Kadang-kadang tak perlu aku up. Tapi kadang-kadang bila fikir balik, kalau aku tak up, kawan-kawanku daripada 15 orang tu, sekarang ni tinggal 3 orang. Bayangkan amat grup saya. Daripada ramai tu 15 orang. tinggal 3 orang. Yang lain tu memang silent reader. Betul lah. Bukan main ni pickleball. Tak tahu lah bagaimana dah. Saya sekarang nak kata lah, tapi tak apa. Saya lah. harapkan sahabat saya yang menonton ni moga-moga menjadi satu keinsafan mereka. Sentak juga, tapi jom kita sama-sama kayuh lah. Nak ajak apa. Baik. Sebab tu kadang perlu juga untuk kita pamer. Bukan pamer untuk bangga, tapi pamer untuk ajak. InsyaAllah lah, moga-moga jadi satu jambatan yang baik lah. InsyaAllah. Itu dia. Itulah kesimpulannya kat sini kan. Basikal ni hanyalah alat jadi. Yang membezakan hobi, riak dan pahala sebenarnya adalah niat. Niat kerana Allah dapat pahala. Niat kerana manusia mungkin kita dapat penat tapi kosong. Semoga yang menonton ni lepas ni dapatlah berbasikal. Bukan sekadar nak sihat tapi nak mendekatkan diri kepada Allah. InsyaAllah. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Dah sampai penghujung dah.
Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sebab sudi berkongsi macam-macam ilmu kita dapat untuk hari ini. Semoga menjadi manfaat kepada semua yang menonton. InsyaAllah. Dan minggu depan kita akan kupas topik yang lebih menarik, panas. Jangan lupa subscribe YouTube ini. Dan terima kasih juga kepada penaja utama kita. Himalaya Camping Resort Gopeng. Dan jumpa lagi untuk episod seterusnya Kita Talk Podcast. Benda boleh bincang. At Himalaya Camp Gopeng, every moment is an adventure. Take on the rapids with thrilling whitewater rafting. Glide with joy on our rainbow slide. Hike to the peak of Bukit Batu Putih for breathtaking views. Feel the rush with an ATV ride through the forest, then gear up for an action-packed paintball session. Your adventure begins here.